Bahagian 1. Selamat pagi, kawan-kawan. Bersihnya kasut. Apa hal tu? Entah, jom tengok. Isen gunting rambut fashion barulah. Ada apa-apa ke? Biasalah. Aku kan ketua kelas dan pengaruh. Rambut kita kena sentiasa kemas dan rapi. Baju dan kasut kena bersih. Barulah kita kelihatan segak dan cantik. Selamat pagi. Cepat. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Betul apa yang Ehsan cakap tadi. Bila ke sekolah, kita kena sentiasa kemas dan bersih. Dari segi pakaian, kasut dan juga rambut. Diri bertambah yakin untuk belajar dengan selesa dan jadi cemerlang. Betul. Budak yang kemas dan bersih nampak bijak. Macam aku. Selamat pagi, cikgu. Kenapa ni Fizi? Baju tak terurus, rambut serabai. Nak cepat, cikgu. Sebab dah terlambat bangun. Cepat kemaskan diri. Masukkan baju, sikat rambut tu. Baik, cikgu. Sekejap. Siap. Dah siap? Macam tak sikat je. Sikat sikit dah lah. Ini gaya aku. Kau apa tahu? Kau, rambut pun tak ada. Ada hati nak tegur orang. Fizi, tak baik cakap macam itu. Biar tak ada rambut, tapi kemas. Betul. Kalau ada rambut pun macam kau, tapi tak kemas, buat apa? Suka. Dah tu. Cikgu, tadi saya nampak ramai murid kat kelas sebelah. Ada apa kat situ, cikgu? Saya tahu. Saya ada nampak orang gunting rambut. Gunting rambut? Ya, cikgu baru teringat. Ada khidmat gunting rambut di sana. Esok pagi giliran kelas aman. Jadi, siapa yang nak gunting rambut, boleh pergi. Percuma. Apa pandang-pandang? Besok kita datang dan gunting rambut sama-sama nak? Nak? Aku dengan Ipin akan datang awal. Korang tak datang pun tak apa. Korang kan botak. Mana ada rambut nak digunting? Aku cakap betul kan? Kita orang datang nak bagi sokongan pada kawan-kawan. Aku pun datang nak tengok je. Sebab aku dah gunting rambut. Saya pun tak gunting rambut, tapi datang juga. Jadi, aku dengan Fizi je lah yang akan gunting rambut. Cuk. Aku tak nak. Kenapa pula? Sebab aku tak nak. Saya dengan Susanti mau gunting rambut. Ya, benar. Tapi saya tengok semua lelaki. Tak ada budak perempuan gunting rambut. Ada 2 orang tukang gunting. Saya kenal itu seorang juga. Siapa? Agus! Uncle Bodoh! Gunting rambut. Bahagian 2.
Ha? Semenjak bila pula Uncle Mutu pandai gunting rambut? Itulah. Kita orang pun terkejut bila dengar. Setahu Opa, keturunan dia memang tukang gunting rambut. Mutu je jadi tukang masak. Tak apa. Besok kita tanya Uncle Mutu. Ingat ye, Ipin? Kau berdua nak gunting rambut juga? Opa, tengok kak. Dia perlu kita orang. Alah, akak bergurau je tu. Itu pun nak terasa. Ngada-ngada. Alah kak ni. Siapa yang nak gunting rambut? Mak Zul dan Ijat. Fizi rambut dia panjang. Tapi dia tak nak gunting. Kenapa? Dia takut agaknya. Apa yang nak ditakutkan? Gunting rambut je pun. Alah, sebenarnya dia nak bergaya dengan rambut panjangnya. Bergaya apa? Lagi nampak serabut. Rambut serabut tu fashion tau. Tengok ni. Ni. Nampak? Nampak? Rambut macam ni pun ada orang suka. Ada. Ia serabut tapi tak serabut. Macam mana tu? Tak faham. Tak faham sudah. Kita orang nak juga bergaya. Tapi apakan daya? Rambut tak ada. Botak. Boleh je kalau nak. Boleh? Nak buat macam mana, Kak? Buat macam ni. Wah! Macam-macam gaya ada. Cantik. Oh, kalau macam ni senang je. Ipin, kita buat macam ni lah nanti. Ramainya beratur nak gunting rambut. Tapi mana kawan-kawan kita? Next! Itu suara Uncle Mutu. Ya, mari. Hai, awal ni korang. Tak adalah. Korang yang lambat. Tengok tu. Zul dah sedia nak gunting rambut. Upin Ipin pun mau gunting rambut kah? Alah, Uncle ni. Pelik pula. Kita orang datang saja nak teman kawan-kawan. Ya kah? Uncle gurau juga. Jap. San, tunjuk gambar rambut tu pada Uncle. Okey. Ni dia. Hey, tengok depan lah. Uncle tahulah apa macam mau gunting. Baik, Uncle. Uncle, tak sama dengan dalam gambar. Siapa lagi? Cepat. Uncle pandai ke gunting rambut? Ya, dulu banyak pandai. Sekarang sikit pandai. Pandai masak saja. Patutlah rambut Zul tak jadi. Apa tak jadi? Cantik kan? Tengok. Cantik. Sekarang siapa mau gunting rambut? Kau dulu. Aku tak jadi gunting rambut. Kau pergilah. Yelah. Duduk elok-elok.
Yuyu, jangan geraklah. Uncle, saya nak fashion rambut macam ni. Okey. Tak nak. Tolong. Tak nak. Gunting rambut. Bahagian 3. Nail, kau dulu. Aku tak jadi gunting rambut. Kau pergilah. Yelah. Uncle, saya nak fashion rambut macam ni. Okey. Tak nak. Tolong. Sekejap je. Yuyu adik, kenapa bising-bising? Dia takut nak gunting rambut. Apa yang kau nak takut? Bukannya sakit pun. Betul. Kau tengok Fizi tu. Tak sabar siapa nak gunting rambut. Ya ke? Fizi, kau nampak macam budak pandai. Ya. Macam je. Uncle, nak tengok cermin? Sini tengok. Tak sama pun. Samalah tu. Tengok, semua murid pun sama rambut. Ya, Fizi. Budak sekolah beginilah potongan rambutnya. Cantik kan? Yang cantik tu aku. Ijat pula. Tak nak. Jangan takut, Ijat. Kita orang ada. Betul. Tengok sana. Semua suka. Tak ada bising-bising nangis-nangis. Siapa tu, Uncle? Oh, itu Uncle punya sepupu. Dia baru mau buka kedai gunting rambut. Jadi ini hari dia kasih percuma gunting rambut. Hari lain pergi gunting rambut dia punya kedai. Ada potongan harga 10% juga. Bagus tu. Belum gunting lagi lah. Apa mau jerit? Aduh, sakit perut saya. Ijat, jangan takut. Tak sakit pun. Tapi... Duduk diam-diam. Dah ke? Tak ada rasa apa-apa pun. Memanglah tak ada apa-apa. Kau je yang takut lebih-lebih. Wah, macam ni barulah anak murid cikgu. Bersih dan kemas. Uncle, kasih tengok cermin lah. Okey. Oh, cantik. Yeay. Mesti Mak Ijat suka tengok Ijat. Kenapa? Sebab Ijat dah berani gunting rambut. Ya, dia tak perlu pegang Ijat dah. Yeay! Hidup Ijat!
Hari itu, Ijat jerit-jerit takut mau gunting rambut. Betul tak? Betul. Lepas tu apa jadi? Tak ada apa-apa. Semua bagus. Hai korang. Wah, Ijat. Sangat cantik ya. Saya suka. Cepatlah kita ambil gambar. Tunggu, Ipin dan Ipin. Lambat pula diorang. Hai kawan-kawan. Wah,